Nampak oh. Sebelum ni dia ada keluarkan bola, dia ada keluarkan baju. Sekarang ni dia keluarkan speaker guys. Yang best sekali dia official license lah. Setiap pembelian ni korang dapat satu dia punya user manual, satu dia punya charger cable type C. Okey, ni dia guys. Nampak macam bola kan, tapi yang ni adalah dia punya speaker. So sebelah atas ni ada speaker, sebelah bawah ni pun ada speaker. Dekat sini ada tulis FIFA World Cup 26. Dekat sini ada tulis manufacture under license. Sebelah atas ni ada satu hook untuk kita gantung lah, sekiranya kita ada lanyard kan. Untuk sebelah depan ni dia punya button. Sebelah belakang ni ada charging port type C dengan ada soket TF card untuk kita main IMPT direct. Okey, kita on kan. Nampak oh. Siap ada lampu guys. Lampu dia jenis coloring. Macam ni aku dah connectkan aku punya Bluetooth phone. Kita cuba mainkan satu lagu. Nampak oh. Memang padu guys. Dia punya bass clean, dia punya sound pun clear lah. So kalau minat dengan Bluetooth speaker ni, official merchandise daripada FIFA ni, tekan link kat bawah.